Selamat datang ke Memasak bersama Imran edisi Ramadan. Kenapa tak cukup garam ke? Saya masak cukup saja. No additional. Apa khabar Mas Imran? Memasak, 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 memasak. Baju ya Allah, lembu baju akunya. Memasak, 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 memasak. Imran Bar. Kita akan jumpa makcik kita pada hari ini. Jumpa masuk makcik. Hai Imran. Ini kenapa ni? Dah hari kuali ni? Pakai yang ni lah. Dia bawa kuali dia daripada rumah. Makcik bawa sendiri ni. Jauh ni bawa ni. Apa khabar makcik? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kenalkan diri makcik, nama? Makcik. Guru besar, guru besar. Nama saya Norma binti Ahmad daripada Felda Air Hitam, Keluang Johor. Lah orang Keluang? Ya, kenapa terkejut? Orang kampung saya. Oh iya ke? Kampung Bentong. Oh, Bentong. Dekat je lah. Kalau ikut dalam peta sikit je. Kan? Kadang-kadang rentung sikit. Anyways. Janganlah rentung. Hari ni cik. Hangus. Hari ni Imran nak buat challenge. Tak payah challenge. Makcik lagi pandai. Dah. Janganlah pandai-pandai. This is my part. My time is shine. My time is shine. Shine, shine, syaitan. No. Bulan Ramadan. Ni nak masak apa ni? Hari ni makcik nak masak urap. Kurap? Urap. Oh, urap. Namanya urap daripada Johor Hari ini kita nak masak urap, kurap, yo. Kurap, yo. Ina dah jangan banyak cakap. Pergi ambil bahan, makcik nak masak sekarang je. Show dia Show dia minta maaf cakap. Okeylah Imran pergi ambil barang. Tunggu sini tau. Jangan main-main tau. Tak. Tunggu Imran. Wah. Ramai betul orang dekat Mydin USJ Subang Jaya ni. Nasib baik ada self checkout. Jadi tak ada lah berpusu-pusu dekat cashier tu. Lagi satu, nak senang sekarang ada Mydin Pay. Bayar pakai tu, lagi senang, lagi jimat, dapat point. Tak gitu. Sekarang ni kita nak cek baju dia. Jom. Wow, cantik-cantiknya baju Mikael ni. Cantiknya. Imran, tengok apa lagi? Sekarang awak nak masak. You nak tengok baju ke nak masak? Nak dua-dua. Kena masak. Gas dah tunggu. You kat sini lagi. Kru dah bersepah dah kat situ. Jom, meh kita pergi masak. Nak baju. Nak baju. Lekas. Nak baju. Masak pun kena lawa-lawa. Nanti Datuk bagi. Apa yang Imran bawa ni banyaknya? Cik, Imran beli semua yang cik nak. Wow. Banyaknya. Cik, macam-macam ada kat Mydin ni cik. Apa je tak ada? Mak apak tak ada. Betul. Tengok ni berapa ramainya orang kat Mydin ni. Betul Beli untuk berbuka sekejap lagi. Ya betul. Dengan cashiernya penuh, nasib baik Mydin ada self checkout. Sesuai untuk saya yang introvert ni. Oh ya, betul tu Imran. Okey, jom kita masak. Okey. Ready? Okey, ready. Ready just now. Jadi pucuk ubi, semua orang tahu tak pucuk ubi? Ini pucuk ubi kan? Ya betul tu, pucuk ubi. Okey. Ni pucuk ubi, korang kena tahu pucuk ubi kayu dengan pucuk ubi lain tau. Kan? Betul. Pucuk ubi pucuk ubi yang gajah lain. Kalau ini mati yang pucuk makan. Nanti itu jangan sebut kat sini lah Imran. Pakai apron dulu. Kalau tak kotor dah lawa-lawa berkebaya ni Maklumlah Cikgu Som. Pucuk ubi tu kita dah rebus. Ni dah rebus lah ya. Kemudian kita nak blender barang-barang dulu. Okey, apa tu yang kita blender? Ambilkan makcik bawang tak sampai. Cik Norma. Lepas tu ni apa? Ini dah siap, kita blender semua. Okey. So kita blender semua yang ada kat atas ni. Cili jangan. Ni jangan. Okey. Cantik-cantik. Ni, kita ada 3 bawang kecil, 1 belacan, segenggam ikan bilis. Ikan bilis. 4 ulas bawang putih.
dan 10 biji cili. Pandai. Jom. Tak apa, dia gagap-gagap sikit. Betul-betul lah. Memang macam ni tau. Jangan kecil hati tau. Tak. Makcik pun sama, tak suka kecil-kecil. Suka yang besar. Selesa sangat ni, selesa. Ini resepi orang mana ni, Cik? Oh, ni Johor asli. Johor asli? Orang Jawa punya tau. Orang Jawa. Acik orang Jawa? Kacuk Bugis? Kacuk Jawa. Kacuk Jawa. Melayu campur Jawa. Oh, faham. Lari lah namanya kan? Jawa. Kita masuk dia. Bawang putih tadi mana? Bawang putih. Ni siapa yang ajar Cik masak ni, Cik? Dulu mak lah yang ajar. Siapa lagi nak ajar? Nyokap lo lah. Pertama guru dulu mak dia. Okey, masukkan. Lepas tu masukkan. Semua sekali. Masukkan semua sekali. Ini ikut kepedasan yang korang nak lah kan? Betul. Ni ada 21 bak cili apa? Cili Banyaknya padi. nanti mencili kita. Kena pedas-pedas sikit Pedas bulan tak Ramadan tu? ni. Air? Air? Air je. Air berapa banyak nak? Tengok dia punya tu. Sekadar dia bergerak je lah kan? Okey, dah. Lepas tu kita tumis dia. Tumis dia. Buka api dia. Okay, buka api. Baik. Piuk makcik ni. Baru beli ni. Minyak mana Imran? My Home tau dia baru beli kat Maidin tadi. Kat Maidin. Oh, kat Maidin Dalam Maidin ni lah. Betul lah tu. Kan dia grab je. Minyak pun pakai sunflower oil tau. Memang sihat urap ni. Bismillah. Tak panas lah, Cik. Panas Ya Allah. Ni betul lah. Ni kenapa kita masuk panaskan dia selalunya kalau orang Johor asli, kita tak masak tau. Dulu-dulu lah mak kita dia campur semua. Tapi kerana kita nak elakkan dia daripada basi. Besok pagi sahur tengok dah basi tak boleh makan kan. Oh, jadi boleh bawa ke sahur lah urap ni. Boleh. Memang tahan. Ni yang piok orang Keluang lah. Ya, memang makcik ni jati Johor. Sebati. Pucuk ni tu makcik kan makcik nak potong. Gitu segenggam-genggam. Potong dia. Oh, gitu. Sedapnya buat cicah ayam asam ni, rebus ni buat cicah ayam asam pun sedap. Pun sedap, betul. Okey, masukkan dia. Boleh. Lepas tu ni kita biar dia kering. Habis kering, api besar bekat sikit tak? Sambil-sambil tu kita kemas-kemas lah dapur nak tunggu dia kering berapa minit. Apa tu yang panggil? Itu Asam asam Jawa. Lagi satu garam ke apa ke? Garam. Sambil-sambil nak buat ni kita kemas-kemas le dapur. Berkecang tau. Berkecang orang Johor panggil. Betul. Pakai ni. Imran pakai Winda wet tissue. Memang kitchen towel dia best. Tak payahlah air tak? Tak payah air perah-perah. Susah. Betul. Nanti kain masam. Kalau pakai kain buruk kan masam kan. Jangan. Betul. Kita tunggu kering dia sikit lagi. Okey, lama tak? Berapa minit? Agak-agak. Ni. 5 minit macam tu lah kan? Macam tu lah. Betul-betul. Senang je resepi ni kalau korang nak buat. Korang tak ada alasan tau tak nak buat. Cik, sementara ni nak tunggu 5 minit ni. 5 minit tu kita boleh buat air tau. Simple tau untuk berbuka je lagi. Makcik tolong Imran. Walaupun buka je lagi 6 jam, tak apa buat sekarang. 6 jam? Alamak, lapar dah makcik ni. Okey, first bahan yang kita perlukan adalah madu. Lepas tu kita perlukan seasoned strawberry tea. Cik. Lepas tu of course gelas. Gelas, ya. Lepas tu kita perlukan lemon dan juga lemon juice. Okey. Cara dia sangat mudah dan sangat simple. Kita drizzlekan dia gitu. Wow. Barulah nampak macam profesional. Ya. Muda je Cik Norma ni kan tak nampak macam makcik. Bersalah Imran nak panggil makcik. Ya ke? Tak apa. Nampak macam bawah BSPM je. Ya ke? Amin. Muda apa tip muda ni Cik Norma? Tip muda Tip muda dia kena lemon juice. Tip muda. Kenapa orang kata? Segala-galanya redha. Jangan nak simpan je dalam hati tu. Terbuku. Faham? Betul. Semuanya berserah kepada Allah SWT. Strawberry tea. Strawberry tea. Okey. Kita masukkan strawberry tea. Masukkan sikit dulu tau. Sebab kita nak kacau dengan lemon juice. Kita kacau-kacau dia dulu. Masukkan sedikit madu. Honey. Yeah. Gitu.
Okey, kita tuang lagi kita punya lemon strawberry tea. Oh, menyelerakan. Menyelerakan. Lepas tu kita letaklah lemon-lemon kita kat sini satu. Lepas tu kat dalam satu. Kelaslah Nya. Betul tu. Lepas tu strawberry. Of course lah strawberry. Kalau strawberry tea mestilah kena ada strawberry. Untuk nampak cantik lah ya. Gitu. Tak gitu. Boleh makan tak Imran? Boleh. Tapi tunggu berbuka lah. Jangan makan sekarang. Sekarang tak boleh Gitu. Lepas tu kita on top kita letak pudina. Tara. Dah siap. Nak minum ke? Tak boleh. Tak boleh. Dengan air strawberry tea ni yang menyegarkan, sedap tekak, basah ke tekak. Kalau korang minum, begitu. Korang kena dapatkan. Limited. Okey makcik, next kita buat apa? Nak kelapa parut tu. Kelapa parut. Kita masukkan kelapa parut. Semua cepu. Ni dah nak siap lah ni? Dah nak siap lah ni. Okey, kalau macam tu kalau dah nak siap, kita masak nasi cik. Jadi terus nanti boleh makan. Okey. Okey cik, ni beras ni, makcik suka beras panjang ke berapa ini? Oh panjang. Panjang ni, panjang ni. Oh tu. Lepas tu dia berderai, fluffy, lembut. Berat. Cepatlah masak. Okey, kita masak nasi dulu. Nanti kita terus boleh plating. Tapi ada lagi satu air kita nak kena buat. Air apa pula? Tunggu. Tadi kan air. Nasi pun kita dah masak. Tinggal lauk dengan lagi satu air je. Cili tu terlupa nak potong. Bagi cantik sikit lah kan. Orang Melayu ni memang suka letak benda merah-merah dalam lauk. Carrot, tomato dengan cili. Alasan nak bagi warna. Kata chef lah. Chef. Colourful gitu. Colourful, wonderful gitu. Acik ada tak petua-petua dapur untuk budak-budak muda yang kat luar sana yang nak masak kat dapur ni? Kita, apa pun barang kita gunakan, tapi kita jangan suka api besar. Buat api kecil, tumis dia, orang kata apa, smooth. Orang putih dah cakap macam tak faham sangat. Gitulah. Lepas tu dia masak api kecil, kemudian baru masuk bahan dia. Betul, biar api perlahan kan. Dia masak luar dan dalam. Kalau api besar, hangus cepat, tak sedap. Rasanya tak sedap. Faham. Wah, urap kita dah nak siap. Okey, dah siap. Dah siap. Kita boleh? Ke? Hidang dulu. Air dulu. Jangan hidang dulu. Okey, kita belah air dulu. Dia tak sabar nak balik. Next, kita nak buat soy vanilla milkshake. Apa tu? Soya vanilla milkshake. Okey. Dia tahu ice blended? Orang keluar kan selalu ice blended. Ya. Ni. Blended. Ya, kita buat ice blended. Okey. Menu wajib, air wajib di bulan Ramadan, season soya. Ni memang buat kau kenyang. Sebab apa? Sebab dia tinggi protein. Kalau kau makan time bulan puasa, time sahur cik, sampai ke berbuka ke kenyang. Kenyang, betul lah. Okey, kita masukkan ke dalam ini blender kita. Ni blender yang kita pakai tadi. Memang kalau ada pedas-pedas sikit. Masukkan kita punya ais. Cukup ke banyak tu? Cukup. Kita masukkan je. Okey, kita masukkan kita punya ice cream. Ice cream vanilla. Ice cream vanilla. Yes. Okey, so dia jadi macam ni. Lepas tu kita tambah kita punya honey. Honey sedikit. Lepas tu kita blend lah dia. Ice blender lah nama dia. Ice blender. Dah siap kita punya air apa? Ice season. Ice season. Blender. Ice blender. Ice blender. Lupa. Milkshake. Gitu. Rars. Wow. Yazah. Ngam-ngam. Ngam apa dah Imran. Lepas tu on top of that lah kita letaklah sedikit serbuk kayu manis. Atau orang panggil cinnamon powder. Gitu. Untuk apa ya? Dah. Bagi dia wangi lah. Bagi dia sedap juga kalau makan tu, cinnamon tu. So korang kena dapatkan ni. Season soya milk. Di mana? Di Maiden semua convenience store ada. Bulan-bulan puasa ni memang famous ni. Sedap tak bau dia? Beras apa ni? Beras Indra Valley. Indra Valley. Cantik kan beras kita nampak?
Wangi. Sekarang jom kita plating. Okey. Masukkan, letak sikit. Ni kita tuang dia. Sekejap lah. Inilah kita pakai ni. Boleh. Mana yang selesa lah. Mana yang selesa. Betul. Begini urapnya. Menu yang sangat simple tapi bermakna. Ya. Apa yang mengingatkan Acik dengan urap ni? Urap ni bila apa tu macam kenduri arwah ke apa kan. Orang Johor kan kita selalu buat kenduri kan. Yasinan ke. Barulah kita buat nasi ambeng. Ada ni. Sekarang dah tak ada tahu Umran. Orang tak nak buat dah lagi. Makcik pun tak faham kenapa. Padahal benda ni senang je. Cantik kejadian dia pegang Cik. Ya. So inilah masak urap Keluang Johor. Keluang Johor. Jangan lupa try kat rumah, okey? Beserta minuman kita yang dua kat sini. Kena compliment each other hari ni. Satu Acik, satu Imran, kita kongsi ni. Gitu. Baik. Boleh. So korang, kita dah sampai penghujung rancangan, Makcik. Kita nak Makcik bagi sedikit sepatah dua kata untuk budak-budak ataupun penonton-penonton di luar sana yang menonton ni. Jangan suka terlalu mengharap tau. Mengharap kita jangan. Kita kena usaha kita punya dan sambil tu kita berdoa, ya Allah. Kita Allah kabulkanlah apa saja permintaan yang kita minta. Macam itulah kesimpulannya jangan terlalu berharap, tapi selalu berdoa. Ya. Okey. So Cik, minta maaf kalau ada salah silap. Okey, Imran gurau je. Dan terima kasih kerana sudi menghadirkan diri, memeriahkan suasana pada hari ini. Dan dengan itu, Maida nak bagi Acik sedikit secenderah hati. Alhamdulillah. Cokorol be, cokorol. Cokodok ke apa? Cokorol. Dan juga voucher bernilai RM150. Acik boleh shopping kat sini. Terima kasih Maiden. So korang jangan lupa like, subscribe and share. Jumpa next episode. Bye. Memasak. Imran Bar.